Hi everyone. So hari ini saya akan discuss sikit untuk tugasan rangkaian untuk Pemula 2 yang mana tugasannya agak panjang sikit. So ada 3 file dalam website yang diberikan. Kita ada arahan tugasan dan kita ada .csv dan satu lagi .packet.txt lah. Saya besarkan sikit. .csv satu, .packet.txt dan juga arahan tugasan. Jadi bila membaca arahan tugasan, dia memberi senario kepada kita. Anda adalah seorang penganalisa keselamatan cyber, Cyber Security Analyst Associate Level 2, di mana di incident responder ataupun tugas unit lain telah mendapat notis terhadap serangan pada salah satu staf syarikat pelanggan anda. So, anda dimaklumkan daripada incident respond yang anda punya pelanggan syarikat Kailan telah diserang. So, apa yang anda perlu lakukan? Anda ditugaskan untuk mencari yang pertama alamat IP yang menyerang staf tersebut, yang menyerang syarikat Kailan. Dan yang kedua, apakah nama fail yang dibaca oleh penyerang? Ketiga, apakah isi kandungan fail yang penyerang muat turun? Apakah fail dikira sensitif? Apakah saranan sebagai SOC level 2, Cyber Security Analyst level 2 kepada syarikat Kailan untuk menghindari perkara sebegini berlaku di masa akan datang? Jadi, arahan tugasan, sediakan laporan 2 hingga 5 muka surat dalam bentuk Microsoft Word, sama ada dalam bentuk dokumen ataupun dokumen X yang terkini beserta gambar rajah sebagai bukti penyelidikan anda. Sila hantar laporan anda di pautan sekian dan pastikan kandungan mempunyai 5 soalan di atas. Nama anda seperti Ahmad Abu tugasan 2.yox. Okey, tanpa melengahkan masa, kita boleh lihat soalan pertama, apakah alamat IP yang menyerang staf tersebut. Jadi di sini kita boleh menggunakan dua-dua item, sama ada CSV ataupun TXT, dua-dua boleh. Di sini saya lebih menggunakan TXT lah, sebab kat sini kita tahu malicious device, kalau dalam bahasa Melayu dia, yang berbahaya lah, malicious kan. So dekat sini kita akan tengok ada dua perkara, SRC dan juga DST, di mana SRC ni adalah source dan bila tengok DST adalah destinasi. So kita ada sumber dan kita ada destinasi. So sumber di sini malicious device .local, IP dia adalah 192.168.254.133, di mana destinasi dia adalah 192.168.254.134. So di sini kita dapat tahu yang IP penyerang adalah 133. So kita dapat tahu, kita boleh letak dekat sini malicious device. Dan kedua, apakah nama file yang dibaca oleh penyerang? Di sini agak rumit untuk skim through, jadi boleh gunakan di sinilah. Kat sini kita nampak satu file daripada malicious device hantar kepada 134, mempunyai satu file yang di mana bila dibacakan nama file tu adalah hak milik rahsia.txt. Jadi ini adalah nama file yang dibaca oleh penyerang. Sebab kalau ikutkan, dokumen adalah folder, dan documents adalah folder. Jadi .txt adalah file. File yang dibaca adalah hak milik rahsia.txt. Apakah isi kandungan file yang dimuat turun oleh penyerang? Jadi di CSV ni tidak diberitahu apakah isi kandungan file tersebut. Jadi kita boleh pergi kepada paket untuk melihat apa file punya kandungan tu. Jadi kalau kita pergi ke bawah, kita dapat tahu di sini ada satu line based text data memberitahu Nadi, you found my secret file. So ini adalah flag. So jadi dalam CTF akan jumpa macam ni juga. Kenapa ni? Kita dapat tahu paket yang digunakan di sini adalah 171, di mana server ataupun staff tersebut memberikan respon kepada penyerang isi kandungannya. Jadi paket 171 kena dengan yang ni, 171 daripada server ataupun staff tersebut kepada attacker. Attacker dapat respon, apakah isi kandungan? Isi kandungannya adalah you found my secret file. Kalau lihat di atas, kita ada 168, di mana 168 penyerang meminta kepada staff tersebut file apa? Hak milik rahsia.txt. Jadi di paket 171, server memberikan maklumat itu kepada attacker, di mana kandungan adalah Nadi. Okey.
So, apakah fail tersebut dikira sensitif? Ya, betul. Fail tersebut dikira sensitif sebab bayangkan kalau betul fail tu adalah mempunyai password ataupun mempunyai perkara yang penting dalam syarikat, hal-hal syarikat, hal-hal kerajaan. Jadi dia adalah sangat bahaya kepada syarikat tersebut. Apakah saranan kepada syarikat kaya untuk menghindari perkara sebegini berlaku di masa akan datang? Jadi soalan ini agak subjektif. Saya akan berikan beberapa pilihan. Kemungkinan yang pertama, sentiasa encrypt kandungan file menggunakan kriptografi. Kita nak buatkan dia lebih sulit lah. Sulitkan file tersebut. Yang kedua, sentiasa berwaspada dengan serangan dari mana-mana sudut. Yang ketiga, mungkin kita boleh menyatakan elakkan ataupun tambah security keselamatan menggunakan sistem firewall atau antivirus. So ni soalannya agak open. Saya dah review. Semua yang saya tengok semua okey, diterima jawapannya. Jadi ini adalah yang biasalah. So kalau nak buat dalam bentuk Word, saya akan attach kejap lagi.